Hai guys, selamat datang sekali lagi ke Iriah Dome Channel. Klik perlu subscribe, tekan button subscribe, tekan button loceng kat sebelah dia tu supaya korang tak akan terlepas dengan video seterusnya. Dan jangan lupa like, komen dan share video dia, geng. Baik geng, hari ni aku masih di Cameron Highland. Di belakang aku ni adalah terminal bas Tanah Rata lah, kat sini. Jadi hari ni aku sedang menunggu kawan-kawan aku. Tu dah datang seorang. Hari ni kita orang pergi ride, geng. Kita akan pergi ride di satu kawasan yang agak pedalaman lah saja, ride santai je. Kita orang akan makan-makan, mandi kot. Lepas tu kita orang balik lah. So kalau korang nak tahu aku ride kat mana dan dengan siapa, korang kena tengok lepas intro ni. Okey, jom. Okey, baik geng, kita orang nak breakfast dulu. Inilah antara rider-rider ni. Ni dia Syah, Jamji, Rasidi. Ni kita pergi Pok Long je lah. So kita orang makan dulu kat sini, kat apa? Medan Selera Tanah Rata je. Cik, bajet macam orang luar pula. Ada orang sini. Okey, kita orang makan roti canai ni. Kita makan roti canai. Inilah. Syah makan nasi lemak, makan roti canai. So lepas ni kita orang plan nak hari ni kita tak ada masak-masak kan. Kita ride je, kita makan, mandi sikit balik kan. Jadi sarapan pagi kita orang makan kat sini dulu. Lepas tu kita orang bungkus nasi, kita orang terus gerak lah. Maknanya kita orang bungkus siap-siap, kita orang makan kat sana. Lupa nak kita tahu, hari ni kita orang akan ride ke mana? Polong? Mana Bajok ni? Sebelah boleh? Ke mana? Kita akan ride ke mana? Betau je, dia tahu lah. Betau je. Janji lah beritahu. Janji kat mana? Tak pasti Lata apa tak nama dia. Mana Syah? Lata mana? Tak tahu. Orang baru ni. Semua tak tahu. Okey. Selur. Lata Selui. Lata Selui itu dia berada di pos Betau. Pos Betau dia bukan Cameron dah. Dia daerah Kuala Lipis. Daerah Kuala Lipis. So pendek kata kita akan ride ke Kuala Lipis lah. Tempat aku pergi pos Lenjang dulu. Jadi kita orang nak makan dulu, geng. Okey. Jumpa lepas ni. Kau tengok wayang sampai mana? Motor tu depan tak jadi. Malah sampai lupa. Aduh. Malah itu lupa ni. Dua, satu. Join. Dah ini kan motor minyak. Kita orang dah breakfast dah. So sekarang ni kita orang plan nak bungkus nasi lah untuk tengah hari lah. So kita cari kedai sesuai lah sebab kedai tadi hanya jual breakfast saja. Inilah kenderaan yang kami bawa ni. Kita orang solo. Setiap seorang bawa satu motor seorang. Jom kita gerak. Kita cari makanan tengah hari Kita bungkus siap-siap kat sini. Okey, jom kita gerak. Kita orang dah sampai kat kedai yang kita orang dapat makanan tengah hari. Inilah nasi AJ, geng. Recommended, geng. Siapa yang pergi Cameron boleh try. Aku pun selalu makan kedai ni. Jadi owner kedai cakap lagi 15 minit. Kita orang tunggu kejap lah. Sebab nanti kat bawah sebenarnya ada lagi makan, kedai makan kat Ringlet. Macam aku dengan Jamji makan dulu. Tapi kita orang tak nak buang masa lagi. Kita orang isi minyak makan lepas ni terus gerak ke Lata Selui. Lata Selui Pos Betau Kuala Lipis. Okey, kita tunggu nasi kita siap. Sekarang ni ada masalah sikit. Bukan masalah apa. Jamji dia minyak dia kurang. So ada minyak Pok Long ni lah. Ada penyelamat. Kering betul lah. Sebab dia risau tak sempat sampai Ringlet. Kering betul tu sampai nampak dasar tu. Okey, kita potong botol. Cocok ni. Cocok kena guna muncung dulu. Jaga-jaga. Cocok. Cocok. Gitu. Lepas ni kita isi minyak kat Ringlet kan? Ringlet. Shell situ. Pergi shell lah. Guna depan sikit, guna dalam sikit, bahagian dalam. Isi je tak? Baru safety ni. Apa khabar, Yin? Yin lepak dengan kita orang kejap. AJ ni sebenarnya dia jual nasi kukus. Ni dia punya nasi. Ayam dia besar-besar, geng.
Dia baru goreng ni. Kita orang tengah tunggu dia goreng lah. Baru kita orang gerak. Bahagian peha ada kuah karinya, lepas tu dengan sambal RM11. Jom kita bayar. Nasi kita dah bungkus, kita boleh gerak lah kot lah. Tunggu sekejap, ayam pergi toilet. Luncur, jom kita gerak. Kan kita berhenti isi minyak dekat Shell Ringlet dulu. Okay, geng, jom gerak geng. Racing my own thoughts into the silence, seeking the guidance I forgot. It's somewhere lost, lost to the cages, cages of chaos I forgot. Somewhere it must be written, I just lost my access to the map. Somewhere love had bidden, I chased the apple and realized can't let it go. Baby, it's a losing game, and I know that I'm to blame. I crossed the ocean and lost myself below. I owe this to myself to stay in the deep end, finally face to face with truth. How about you? Can you handle the riptide? Won't help from the shoreline. What's the use? Somewhere it must be written, I just lost my access to the map. Somewhere love had bidden. Daripada tu perhentian pos betau tu, lepas jambatan tu akan ada simpang belah kanan. Kalau dari Cameron dia ada simpang belah kanan lah. Tapi dia kena U-turn dulu. Kita masuk jalan. Kita orang jumpa ni kawan kita orang. Hey. So kita orang tengah tunggu ni kejap, kawan. Ni dia pergi sekali lah. Okay, kita orang follow je. Okay, jom. Dia patah sempit geng. So kereta kena lalu satu-satu. Bila ikut balik jalan ni memang mengimbau kenangan masa aku ke Kampung Zairin geng. Tapi masa tu seingat aku jalan ni dia memang saiznya masih sama. Tapi tepi-tepi jalan ni dia masa tu dia tak semak macam ni lah. Rumput ni dengan lalang-lalang ni semua tumbuhan dia tak panjang sangat masa tu. So,
sekarang ni ya, dah berbeza kan. Sedangkan kat pos Petau tadi pun dah ada ni, dah ada macam ruang makan yang ditambah. Jalan dia geng memang naik turun bukit lah, naik turun. Naik turun. Tu naik balik. Okey. So ni signboard dah geng, di Kampung Simui. Kita terus ke sana lagi lah, Pos Lenjang. Jalan ke Pos Lenjang. Pernah lalu sini dulu geng. Kampung Dayuk geng. Kampung Dayuk nama dia. Baru aku teringat setelah aku tengok apa, signboard tadi, Kampung Dayuk. Tak silap aku ada kedai Kampung Dayuk ni. Ni kedai dia geng. Aku ingat lagi, ni kedai dia. Yang zinc tadi geng. Aku dengan Zairin beli barang dulu kat situ lah. Masa tu hujan. Dewan Bujang Lapuk. Kat sini kot. Dia nak stop. Oh, ni lah. Betul lah. Selamat datang ke Lata Senlui. Betul lah geng. Lata Senlui. Terlepas beberapa jam, kita orang pun sampai. Inilah signboard dia. Selamat datang ke Lata Senlui, I Love Pahang. So sebenarnya cuaca kat sini geng agak mendung sedikit. Tapi taklah mendung sangat, tapi berangin. Kalau korang dapat tengok berangin. Tengok pokok-pokok ni kan, berangin. So diorang tengah relax, sakit pinggang. Inilah keadaan Lata Senlui ni. Air dia cantik geng, jernih. Dan kat sini tak silap aku ada apa ni? Ada tapak camping juga. Pada siapa yang nak camping lah. Sini drop geng, ada pokok. Macam mana di? Jauh kan rasa? Oh, lebih kurang daripada Tanah Rata ke sini lebih kurang. Kat 2 jam setengah. 2 jam setengah juga kan? Kan? Tadi masa atas jalan fikir kan, bila dah sampai, bila dah sampai. Bila dah sampai, tapi dah sampai okey lah. Okey lah kan, dapat apa, pun cantik, release tension sikit kan. Betul. Sekurangnya penat hilang sikit. Betul, cantik pemandangan kat sini. Bersih pun bersih. Okey. Okey, mantap. Okey. Inilah keran sekeliling atas ni. Ini jam Ji. Sana Ji. Pinggang okey? Boleh tahan rasa. Boleh tahan rasa ya. Ni apek okey tak? Okey, alhamdulillah dekat je. Ni apek. Bukan apek. Dia orang ingat, banyak orang ingat dia apek. Dia Melayu Kelantan. Kelantan. Tu lagi seorang. Cari line telefon kot. Tapi line telefon okey je sini kan? Okey je line telefon. Lain okey. Line okey. Pandai lagi. Tengok ada campsite sini. Ada campsite. Lata Senlui best. Sebenarnya kita orang nak pergi atas tadi, tapi ramai orang atas sana. Kalau tengok ramai orang kan sana. So kita orang buat keputusan nak lepak area sini je lah.
Belum lagi terjun. So kita orang lepak dari sini je. Ni view daripada sini lah. Tu signboard tadi. Kita tengok geng Kebulu ni. Diorang lapar ni, diorang makan dulu. Ya kan diorang mandi dulu. Ni lah nasi AJ tadi geng. Sedap Polong? Tak. Sedap. Tahu padu kuah. Ya. Yeah. Syah ke Syah? Oh, okey. Ya. Ya. Padu kuah. So yang tinggal belum makan aku dengan Rasidi je. Dia minum kopi panas. Rasidi minum kopi. Inilah tak silap aku Dewan apa tadi. Tapi ni kena sewa lah aku rasa. Dewan Bujang Lapuk. Sekejap. Betul lah, Dewan Bujang Lapuk. Sana ada toilet. Tapak perkhemahan dia kena sewa lah kat sini. Ni view daripada sini. Aku makan akok Syah beli tadi. Kat mana tadi? Dekat kedai AJ tadi. Akok ni. Okay, kita explore sikit geng kawasan ni. Tadi kat bawah tu lah yang kita letak barang kita orang. Ni geng. Ni pokok petai. Tu buah petai dia. Rendah je geng ni. Pokok getah pun ada geng sini. Lepas tu ni lah. Ni rumah tradisional orang asli. Diperbuat daripada buluh. Tapi tak pasti untuk disewakan ke ataupun macam mana. Mungkin untuk penginapan. Siapa nak sewa boleh kan. Tapi dia dah campur dah. Dinding je buluh, atap zinc, lantai buluh. Lepas tu lain semua papan. Oh, ni ada Pondok Doremi VVIPP. Mungkin ada orang dah book. Ni pun sama. Pondok Labu Labi VVIPP. Mungkin orang dah book lah. Ni ada lagi satu. Pondok Madu 3. Oh, dia semua nama dia macam cerita filem-filem P.Ramlee. Ni kawasan atas sikit lah. Atas ni yang dah ramai orang kan. Tu ada baju, mungkin ada orang dah sewa. Ni semua kalau tak silap semua ada nama dia. Nama menggunakan filem-filem Tan Sri P.Ramlee. Ni atas ni lah. Ni kawasan atas ni. So geng, kat sini agak panas. Biasalah kan, sebab bukan dah kawasan Cameron dah. Dah kawasan Kuala Lipis. Walaupun di pedalaman, dia agak panas. Mungkin malam sejuk lah kat sini kan. Sekejap lagi kawan-kawan aku ni ajak mandi. Kita orang mandi kat sini je lah. Tapi dia tengah makan dulu tu. Aku belum makan lagi dengan Rasidi. Bageng, aku pun dah lapar. Aku rasa aku nak makan dulu. Tapi aku nak makan rendam kaki dalam air. Rasa kat situ sesuai kot. Aku rasa aku nak makan atas batu ni. Di sini geng, licin. Okey. Lepak sini. Makan kat sini. Untuk makan geng.
Ya. Nasi kita beli tadi nasi kukus. Ayam dia besar kan? Okey juga. Oh, betul ya. Bawah tu ada lagi orang mandi. Angkam ke tak? Bawah tu ada lagi orang mandi. Ya. Aku dah jumpa owner tempat ni. Okey, pakcik kenalkan diri, nama? Saya Hasim, anak lelaki Sik. Oh, patutlah nama tempat ni Sheila Pak Hashim. So nak tanya Pak Hashim. Tadi saya dah tanya dah kat diorang, mungkin diorang tak berapa pastilah, bukan tak tahu tak berapa pasti. Apa maksud Senlui tu Pak Hashim? Senlui ni berasal daripada nama sungai. Oh, nama sungai. Sungai kecil tu nama dia Senlui. Oh, nama sungai kecil tu Senlui. Oh, jadi Pak Hashim lah yang letak nama Senlui ni kat sini? Bukan saya, dia daripada asal. Oh, daripada asal, daripada turun-temurun nenek moyang dululah. Dulu sebenarnya kawasan ni Pak Hashim, dia apa, hutan ke perkampungan kita orang asli? Hutan. Oh, dia hutan. Tapi ada tak orang kita duduk sini dulu? Dulu ada rasa, tapi baru ni tak ada lah. Oh, tak ada lah. Jadi sini dulu hutan lah ya Pak Hashim? Hutan, masa saya buka air tu hutan lah. Oh, hutan. Jadi Pak Hashim macam mana sambutan orang sewa kat sini? Menggalakkan ke? Sekarang ni sambutan okey lagi lah. Okey lagi. Kita taklah berapa sampai sini, tempat jauh sikit. Ya, betul. Tadi kawan-kawan saya naik motor, diorang tanya bila nak sampai. Saya pernah lalu sini dulu, saya pergi ke Pos Caang, saya ikut jalan atas tu, betul tak Pak Hashim? Jadi Pak Hashim kalau orang nak booking macam mana? Boleh hubungi Pak Hashim di nombor apa? Boleh hubungi 010 010 942 942 7921. Okey geng, siapa yang nak sewa di kawasan ni, macam tadi aku ada buat ronda-ronda, boleh call Pak Hashim lah di nombor berikut. WhatsApp pun nombor sama juga. WhatsApp pun boleh. Sini coverage okey. Betul tak Pak Hashim? Sini line telefon semua okey. Okey. Jadi Pak Hashim hari ni ada projek apa Pak Hashim kat sini? Baki ni lantai-lantai yang pecah. Oh, baki lantai-lantai ni lah. Oh, lantai-lantai yang ni lah, dia hampir rosak lah. Baik-baik Pak Hashim, terima kasih. Terima kasih. Pok Long tengah set up dia punya drone. Okey, boleh connect lah. Itulah. Keluar. Kita tunggu. Sekejap lagi kita tengok view pada drone Pok Long. Dia ada set up dulu. Kita jangan kacau dia, nanti dia serabut. Perut pun dah kenyang. Aku nak mandi. Tengok diorang tu. Oh, awal berendam. Sejuk ah. Sejuk. Sejuk. Kau dalam mana geng? Jom mandi. Gedung.
pergi kat batu tu kan. Syok. Santai. Santai je. Oh. Okay geng, kita try ikut arus ni. Betul. Dah jam rip kan? Dah jam rip? Kan dah jam rip? Ha? Kalau dah jam rip kakak? Sekolah dah jam rip? 4. Jam 4. Perah. Seronok kah mu pada? Okay geng, aku dah nak balik dah. Okay, Pak Syif, terima kasih. Terima kasih Nunjan. Jumpa lagi. So geng, siapa-siapa yang nak sewa apa ni, area Lata Senloi ni, tapak camping ada, rumah yang aku tunjuk-tunjuk tadi ada nama Piramli tadi kan, boleh contact Pak Hashim dengan nombor yang aku bagi tadi. Okay Pak Hashim, terima kasih. Okay, abang ya, terima kasih ya. Okay, terima kasih. Okay, kita orang nak gerak. Kita nak gerak, aku rasa video sampai sini saja. So semua dah kemas-kemas. Kita nak balik ke Cameron balik lah. Okey, kepada siapa yang belum subscribe, boleh tekan button subscribe, tekan button loceng kat sebelah itu supaya korang tak kata video seterusnya. Jangan lupa like, komen dan share video ni geng. Baik geng, kita jumpa dalam next video. Okey, bye.